Seterusnya, kita ikuti edisi Yadim Cakna, segmen khas yang membawakan kupasan isu semasa secara berfakta, berimbang dan berteraskan nilai Islam. Bersama Hadijah Musanib, penyampai Buletin Cakna Yadim. Di sebalik angka kerugian jutaan ringgit, tersimpan kisah duka mangsa yang terpedaya. Ada yang kehilangan simpanan seumur hidup, malah ada yang terpaksa menanggung tekanan emosi dan rasa malu. Namun, penting untuk difahami, mangsa tidak harus berdiam diri. Ramai ni ada sebab. Satu, pendekatan pihak-pihak yang nak scam ni, nak buat penipuan ni, pendekatannya itu adalah meyakinkan. Dia orang menipu ni, dia confident dia tinggi. Jadi, orang Islam ni dia tengok orang tu confident kan, maka dia meyakinkan dia. Dan contohnya, pendekatan yang meyakinkan, dia boleh yakinkan orang bahawa dia punya harga ni paling sesuai. Wah, tak munasabah. Nak buat umrah kata 3,500 dulu, nanti sampai sana 1,000. 4,500 tak munasabah. Tetapi cara dia tu meyakinkan. Kemudian testimoni palsu. Adalah dia akan keluarkan dalam dia punya WhatsApp group dia. Ni pengakuan, silalah dengan syarikat ni, terbaik. Saya tak pernah fail. So pengakuan tu testimoni yang palsu ni banyak. Kurang dia kata literasi pengguna. Sebagai pengguna dia kurang tahu hak dia. Dia ingat pengguna ni beli shampoo bedak tu je. Sebenarnya kita menjadi orang kata nak ikut satu syarikat travel ni pun, ataupun orang-orang tertentu ni pun, kita adalah pengguna. Kita kena tahu hak kita. Tapi ramai orang tak tahu. Seterusnya juga banyak sumber tak rasmi tentang package-package ni kan. So dia kadang dia pop up dalam kita punya TikTok contohnya kan. Lepas tu dia guna pula AI kan. KP Johar dia kata, amat berfasi dengan keperkhidmatan kami. Bila pula color tu? Kan? Tapi oleh kerana dia guna AI, muka saya ni pun dah macam AI dah. Jadi bila dia guna AI tu, wah ni kata Datuk Zaidi ni. Tak akan nipu dia tu kan. Dan akhir sekali sudah tentu dia guna figura-figura yang berpengaruh, influencer yang berpengaruh zaman sekarang. Dia ambil lah ustaz-ustaz yang glamour-glamour tu. Wah, ustaz tu pun sendiri tak ada buat statement apa-apa pun. So dengan teknologi yang komunikasi terkini yang hebat ini, semua tu boleh berlaku. So khulasahnya ialah semua umat Islam yang ingin melakukan haji atau umrah, tuan-tuan jangan jadi mangsa penipuan tersebut. Jadi tingkatkan literasi kita, hak kita sebagai pengguna, tingkatkan kefahaman kita macam mana kita nak melakukan ibadah. Yang akhir sekali pastikan bahawa kita merujuk pada sumber yang sebenar. Isu ini bukan sekadar tentang kerugian wang, tetapi tentang amanah dan kepercayaan. Mangsa perlu dibela, penjenayah perlu dihukum dan masyarakat perlu terus cakna. Semoga setiap usaha ke arah keadilan menjadi jalan kepada keberkatan. Bangkit, bertindak dan tegakkan keadilan demi ibadah yang terpelihara.